Kalau nak berkat, tuan-tuan, masuk rumah, Nabi pesan dengan kita, baca surah Al-Ikhlas 3 kali. Siapa yang membaca surah Al-Ikhlas 3 kali saat dia nak masuk rumah, Nabi kata isi rumah tersebut berkat. Dan keberkatan itu Nabi kata melimpah sehingga orang yang berada di sekeliling. Kalau nak berkatlah tuan-tuan, rumah tu, keluarga nak berkat, rumah nak berkat, rezeki nak berkat. Setiap kali kita masuk rumah, jangan lupa baca surah Al-Ikhlas. Kita duduk dalam rumah tu tenang, tuan-tuan. Percayalah apa yang Nabi kata. Alhamdulillah, tuan-tuan, bertahun saya amalkan surah Al-Ikhlas ini nak masuk rumah. Alhamdulillah, saya syukur dengan Allah, Allah berikan saya ketenangan dalam hidup. Sampai adik-adik saya tanya saya, abang ni tak pernah nampak sedih. Saya senyum aja, tuan-tuan. Senyum aja dalam hidup saya. Kalau orang tahu, tuan-tuan, sekolah saya memerlukan sebulan RM50,000. Saya tak berniaga, tuan-tuan. Saya tak ada buat kutipan di masjid-masjid. Saya tak ada saham apa-apa, saya tak ada, tuan-tuan. Saya pergi kuliah, balik kuliah, pergi kuliah, balik kuliah, tuan-tuan. Itu pun saya tak minta apa-apa dengan masjid. Dan saya tak pernah minta seumur hidup dalam masjid. Tapi Allah tak pernah tinggalkan saya. Tak pernah, tuan-tuan, tinggalkan madrasah kami. RM50,000 sebulan itu saya tak tahu daripada mana datangnya. Api dan air RM10,000 sebulan, dan tak pernah kami berhutang bil elektrik dan bil api. Kerana apa? Kerana janji Allah benar, tuan-tuan. Allah kata, in tansurullaha yansurukum. Siapa yang tolong agama Allah, Allah tolong mereka.